Ini dia akar suluh betam asli yang cucu Adam dan anak buah cucu Adam korek. Alhamdulillah dapat nampak. Ni baru suluh betam original. Perbezaan akar dan sulur dia, kalau kita tengok akar dia, yang orang cakap tapak rimau, sulur dia akar dia punya bintik kasar, bintik dia macam ni lah. Dia bintik dia macam ni lah. Kalau dia punya akar kita potong, dia punya bintik halus. Nampak tak? Bintik dia halus. Ni akar dia. Akar ni lah yang kita masuk dalam minyak lah. Ni nampak suluh betam ni. Ni teras dia. Ni teras dia. Sangat keras ni, dia punya akar sangat keras. Memang kita tak boleh nak potong pakai parang lah. Parang pun boleh sombeng. Ni dia. Suluh betam. Ni daripada pokok betam. Kalau orang Pahang panggil pokok batang peda, batang pedoh. Kalau cucu Adam panggil pokok bertam. Ni lah, insyaAllah. Ni sekadar perkongsian, bukan nak tunjuk pandai apa semua, tidak. Ni sekadar perkongsian. Akar suluh betam yang kita letak di dalam minyak raja saraf kita. InsyaAllah.